Okey, kita buang semua air yang ada di dalam sejuk dan panas. Okey, make sure kita offkan dulu core wave. Tujuan untuk buang air ni adalah supaya semasa kita membuka di bahagian tepi ni air tidak melepak. Buka dua skru ni. Lepas buka, kita dapat lihat 3 filter, 1, 2, 3. Okey, kita akan menukar ketiga-tiga filter ini dengan brand yang kita beli dekat Shopee. Karbon, lepas karbon ada 3 ya. Ketiga-tiga filter ini kita beli dalam kotak akan dapat satu tubing ni dan konektor ni. Okey, konektor ni digunakan untuk pasang di bahagian ini, in dan out. Okey, kita pasang ada in, out. Okey, kita pasang ketiga-tiganya. Dan kabel ini digunakan untuk membuat flushing. Okey, tubing ini digunakan untuk membuat flushing. Okey, kita cabut di bahagian ni. Okey, sudah cabut, kita sambungkan. Kemudian kita ambil filter yang telah dipasang konektor in out, kita flushing lebih kurang 10 minit. Pasang di bahagian in. Okey, pasang di bahagian in, kita onkan dia punya ni. Nampak air berwarna hitam. Dia akan flushing selama 10 minit. Lakukan ketiga-tiga filter tersebut. Okey, flushing ketiga-tiga filter tersebut. Lihat air berwarna hitam. Lakukan flushing dalam 5 minit ke 8 minit supaya dapat bersihkan kotor-kotoran yang berada di dalam filter tersebut. Okay, setelah flushing kita susun sedimen, pre-carbon dan post-carbon. Okay, ni urutan dia. Okay, sebelum tu kita kena buat bridge di bahagian tengah ni untuk kita lihat balik sambungan-sambungan yang asal. Okay, kita potong konektor tadi, kita sambung di bahagian tengah ni sama seperti yang asal. Okay, lepas sambung seperti ini keadaannya. Okay, kemudian kita sambung bahagian ni ke tubing ni, yang ni ke tubing ni, dan seterusnya yang ni ke tubing ni, dan ini ke tubing ni. Ikut saja. Okay, untuk membuka tubing ni senang saja, tekan ni pakai jari pun boleh dan tarik wayar ni, tekan ni bulatan ni, tarik. Okey, mudah saja. Okey, pasang yang ni, kemudian yang ni pun pasang, yang di tubing ni pasang ni, ikut saja yang lama. Okey, masukkan pula pun masukkan. Sure, masukkan dengan kuat. Okay. Mudah je kan. Okay, setelah penyambungan kita masukkan balik ke dalam slot. Okay, selesai di bahagian ni, kita pasang kembali penutup. Okay, selesai di bahagian tepi, kita buat di bahagian dalam ni. Okay, bahagian ni just kita tolak kuat-kuat ni, kalau ada pisau ke apa, congkel, supaya dia mudah terbuka. Kalau ni okey,
Okey, kita cuci di bahagian dalam. Okey, cuci menggunakan tisu. Ni hijau. Yang bersih, kita pasang kembali cover. Okay. Okey, setelah kita pasang di bahagian tepi atas, okey, kita on semula. Okey, kita dengar air masuk. Okay, itu saja, semoga bermanfaat dan dapat dilakukan di rumah dengan sendiri. Saya telah sertakan link Kowi untuk dibeli di Shopee. Okey, terima kasih.